Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ikan gelama, ikan duri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Raha Datuk Radwa binti Muhammad Muhtar yang berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Sungai Lui yang terletak di daerah Jempol, Negeri Sembilan. Kod sekolah saya ialah NBA 6007. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita yang sangat menarik dan penuh dengan inspirasi, iaitu buku yang berjudul Lieutenant Nur Pahlawan Gerila yang dituliskan oleh Abdul Aziz Zakaria. Buku ini mempunyai halaman muka surat sebanyak 57 manakala diterbitkan pada tahun 1992. Buku ini mengisahkan tentang seorang tokoh semedar dalam sejarah Malaysia. Lieutenant Nur Pahlawan Gerila atau lebih dikenali sebagai Lieutenant Nur ialah seorang pejuang yang sangat luar biasa semasa zaman darurat di negara kita. Apa yang membuatkan kisah ini menjadi begitu istimewa ialah keberanian, semangat patriotisme dan juga strategi gerila yang digunakan oleh Lieutenant Nur dalam menentang pengganas komunis. Walaupun masih muda, Lieutenant Nur telah menunjukkan kematangan dan juga kepimpinan yang sangat tinggi. Beliau telah memimpin pasukan khas dalam operasi-operasi yang sangat sulit di dalam hutan demi mempertahankan tanah air. Gaya penceritaan penulis sangat menarik. Kita seolah-olah dapat merasai sendiri tekanan, ketakutan dan juga semangat juang dalam setiap bab. Selain daripada aksi dan strategi ketenteraan, buku ini juga syarat dengan nilai-nilai murni seperti keberanian, kesetiaan dan pengorbanan. Ia memberi pengajaran kepada kita, terutamanya generasi muda, supaya menghargai keamanan yang kita kecapi hari ini dan tidak melupakan jasa wira-wira negara. Secara keseluruhannya, buku Lieutenant Nur Pahlawan Gerila ini bukan sekadar sebuah kisah sejarah, tetapi juga satu sumber inspirasi yang membakar semangat patriotik dalam diri kita. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada anda semua yang ingin mengenali lebih dalam tentang perjuangan wiranegara yang jarang didendangkan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.